Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakil Iman bin Muhammad Faiz. Saya dari sekolah SK Sultan Omar. Saya akan tunjukkan anda rumah mesra saya. Di sini ada rumah haiwan seperti lialma, lembu, arnab dan ikan. Di sini juga ada tanaman. Ladang dan tanaman ini menggunakan teknik upcycling dan ia selaras dengan SDG 2 atau 12, iaitu makanan dan konsumsi. Di sini ada bilik khas untuk orang kurang upaya. Bilik ini untuk orang kurang upaya berehat dan ia membantu SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti, dan juga SDG 11, bandar dan komuniti lestari. Di sinilah tempat orang kurang upaya solat dan mengambil wuduk untuk solat. Ia ada juga kantin khas orang kurang upaya. Ia selaras dengan upcycling juga dengan kita semula. Di sini ialah tangki air. Ia diambil dari air hujan dan ditapis menjadi air mandi. Ia termasuk dengan SDG 6, iaitu air bersih dan sanitasi. Saya harap anda suka rumah mesra saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.